Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, pagi-pagi ni kami berdua nak makan nasi lemak pandan sambal sotong. Lepas tu Najah ada tambahkan tempe goreng dengan timun. Sebab nasi lemak kan timun. Lepas tu adalah tempe juga kan. So macam tu lah menu kat depan kita kali ni. So pagi-pagi ni Najah mukbang tau, pukul 10 pagi sebab abang Najah cuti hari Minggu. So Najah pun rasa nak makan nasi lemak pandan. Tapi Najah nak dia dekat Foodpanda tapi jauh pula kedainya, hantaran mahal, tak berbaloi langsung. So Najah request lah dekat ibu Najah, minta suruh buatkan buat sendirilah nasi lemak pandan sambal sotong. Najah request sendirilah. Nampak sedap sikit sebab air tengah mak, sedap sikit lah. So kepada yang belum sempat tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Kalau buat sendiri sambal banyak lah, so kita boleh tambah sesuka hati. Kau nak sambal? Boleh sikit. Sambal ni pun nampak menarik sangat ya. Bau pun dah menyelerakan. So tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula rasa. Sotong dia kecil je. Bismillah. Rangup dia punya sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa dia, Beh? Rasa dia memang sedap. Dia punya sambal sotong ni cukup rasa. Nasi lemak dia memang berlemak lah. Wangi tau nasi dia bila masak tadi. Sedap je bau. Sedap. Dia memang rasa lemak gila nasi lemak ni. Cukup rasa tau korang. Sumpah sedap gila korang. Kalau dah buat kat rumah sendiri ni boleh tambah. Ni kalau order dekat Foodpanda tak boleh tambah. Makan sekali tak cukup, kena order lagi. Sumpah sedap gila korang. Tengok Najah punya dah nak habis dah. Panas sebab baru masak kan. Sotong baru masak, nasi baru masak. Memang sedap gila makan panas-panas. Dia rasa ngam. Ada telur dia. Sedap.
Sumpah yang betul-betul sedap korang. Besar. Panas lagi korang. Macam nak tambah sambal. Sambal dia sedap korang. Dia tak pedas sangat. Dia memang cukup rasa. Yang besar ni dah agak liat, tapi sedap. Betul-betul mantap. Alhamdulillah guys, Najim yang betul-betul kenyang gila. Menu kali ni memang sedap sangat-sangat lah, licin tau mah. Tapi adalah tempe dengan timun tu tak habis. Tak apalah, nanti boleh makan lah lepas ni. Najwa bagi markah pada menu kali ni 11/10 sebab Najwa suka nasi lemak dia. Sebab dia punya lemak tu terlalu lemak. So memang ngam lah makan dengan sambal sotong. Memang sedap gila. Kalau mu bagi markah berapa? 10/10. Sedap lah. Menu kali ni memang kenyang sangat-sangat korang. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah. So sampai sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang hayo.